Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam IPGM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia dan salam IPGKBT Kualiti Dinamik dan Keunggulan. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hajat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, kami daripada kumpulan 6 dapat melaksanakan persembahan showcase bagi tugasan 3 kursus MPU 3132 Etika dan Peradaban dengan jayanya. Ucapan ini diucapkan kepada Dr. Zurina binti Mustafa dan rakan-rakan sekalian yang sudi hadir menyaksikan pembentangan kami. Showcase ini mengangkat tema besar mengoptimumkan kecerdasan buatan untuk memperkasa kemampuan pendidikan berteras nilai ihsan selaras dengan konsep kapasiti pedagogi pembelajaran KPPB. Bagi menjayakan tugasan ini, kami memilih tokoh agung dunia Islam Ibnu Khaldun sebagai tokoh rujukan utama khususnya berkaitan pemikiran beliau tentang pendidikan, perkembangan masyarakat dan pembinaan tamadun. Dalam pembentangan ini, kami akan menghuraikan pandangan Ibnu Khaldun mengenai pendidikan dan proses pembentukan Islam, mengaitkannya dengan isu-isu kontemporari termasuk cabaran penggunaan AI dalam pendidikan dan krisis nilai dalam era digital serta mencadangkan penyelesaian berdasarkan prinsip nilai ihsan, pemikiran Ibnu Khaldun serta keperluan semasa pendidikan negara. Akhir kata, semoga perkongsian ini memberi pencerahan serta membuka ruang dialog yang bermanfaat dalam usaha membentuk masyarakat madani bertaraf global. Ahli kumpulan saya ialah saya, Nasha Zwani binti Rozainal dan juga Najiah binti Muhammad Tahir. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi mengenai topik ini, apa kata kita mengenali terlebih dahulu biodata tokoh ilmuwan kita iaitu Ibnu Khaldun. Kerana bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi nama asal beliau ialah Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Khaldun yang lahir pada 1332 Masihi di Tunis, Tunisia. Beliau meninggal dunia pada 1406 Masihi di Kahirah, Mesir dan bidang kepakaran beliau adalah dari bidang sosiologi, sejarah, ekonomi, pendidikan dan juga politik. Antara karya agung beliau ialah Muqaddimah iaitu pembukaan kepada kitab Al-Ibrar. Peranan pentingnya ialah sebagai guru, qadi, diplomat, ahli politik serta agamawan. Antara sumbangan utama beliau ialah pencetus awal ilmu sosiologi, teori asabiah, teori kitaran tamadun dan juga menekankan pentingnya pendidikan berstruktur dan juga latihan amali. Baiklah, saya lanjutkan perbincangan ini dengan menerangkan bidang sosial, iaitu yang pertama, cabarannya kemerosotan akhlak dalam kalangan remaja. Isu kontemporarinya, remaja kini mudah terpengaruh dengan budaya negatif, media sosial dan pengaruh rakan sebaya, menyebabkan nilai moral dan disiplin menurun, iaitu dikaitkan dengan isu pendidikan kritikal dan kesedaran sosial. Contohnya, remaja terlibat dalam buli di sekolah, ketagihan media sosial dan hilang kawalan diri ketika berinteraksi dengan rakan ataupun keluarganya. Seperti yang kita boleh lihat di sebelah kiri kita, remaja sekarang akhlaknya di mana? Merak jalanan geleng kepala bila terbaca kisah pelajar lelaki 17 tahun memperkosa pelajar perempuan 15 tahun di dalam kelas sebuah sekolah di Melaka. Hati terus rasa berat. Bukan di lorong gelap, bukan di tempat sunyi, tetapi dalam kelas di mana tempat guru menanam ilmu, tempat pelajar menima masa depan. Tapi hari ini ia jadi tempat maruah diragut tanpa belas. Cadangan penyelesaiannya, menurut Ibnu Khaldun, pendidikan bertujuan membentuk masyarakat berbudaya dan berakhlak, iaitu asas kepada kewujudan peradaban, Hidayat 2019. Pengukuhan pendidikan moral dan spiritual amat penting agar nilai dan perilaku masyarakat stabil selari dengan cadangan Sirujudin ETAL 2023. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan mengenai cabaran pendidikan pada zaman Ibnu Khaldun dan perbandingannya dengan isu kontemporari berkaitan pendidikan dan juga pasaran kerja daripada aspek ekonomi. Cabaran utama yang ingin saya ketengahkan ialah hubungan antara ilmu dan produktiviti ekonomi. Dalam karya agungnya Muqaddimah, Ibnu Khaldun menegaskan bahawa ilmu tidak boleh dipisahkan daripada realiti kehidupan masyarakat. Beliau menyatakan bahawa sesuatu tamadun hanya akan berkembang apabila ilmu yang dipelajari dapat menyokong kemahiran kerja, pembangunan ekonomi dan aktiviti industri. Pada zamannya, banyak wilayah Islam mengalami kemerosotan kerana pendidikan terlalu bersifat teoretikal dan tidak menghasilkan tenaga kerja yang mahir dalam pertanian, ketukangan, pentadbiran dan juga perdagangan. Kekurangan kemahiran praktikal ini akhirnya merencatkan ekonomi dan menyumbang kepada kejatuhan tamadun. Hal yang sama dapat kita lihat dalam konteks semasa, terutamanya melalui isu ketidakpadanan antara pendidikan dan juga keperluan pasaran kerja atau education work mismatch. Menurut data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia tahun 2024, sebanyak 30% graduan bekerja dalam bidang yang tidak selaras dengan pengajian mereka. Masalah ini berlaku kerana ramai graduan hanya mempunyai kelayakan akademik semata, tapi tidak mempunyai kemahiran praktikal atau teknikal yang diperlukan oleh industri. Yang akibatnya kadar pengangguran graduan meningkat dan produktiviti ekonomi negara terjejas. Situasi ini sebenarnya selari dengan amaran Ibnu Khaldun lebih 600 tahun dahulu, di mana apabila sistem pendidikan tidak memenuhi keperluan ekonomi masyarakat, tamadun akan bergerak menuju kemunduran. Berdasarkan pandangan tokoh ini, terdapat beberapa penyelesaian
yang boleh dipertimbangkan. Pertama, kita perlu membangunkan kurikulum yang berorientasikan ekonomi, iaitu kurikulum yang bukan sahaja menekankan teori tetapi juga kemahiran sebenar yang diperlukan oleh industri. Ini merangkumi projek lapangan, latihan industri, kerjasama universiti dengan syarikat tempatan dan juga latihan vocational. Kedua, institusi pendidikan perlu diberikan autonomi untuk menyesuaikan kurikulum dengan keperluan pasaran kerja tanpa campur tangan politik. Ini penting kerana keperluan ekonomi setiap negeri dan industri adalah berbeza dan institusi pendidikan harus merespon realiti tersebut. Akhir sekali, langkah-langkah ini adalah selaras dengan pemikiran Ibn Khaldun yang melihat bahawa pendidikan yang relevan dan berfungsi secara langsung dalam ekonomi akan memperkukuh tamadun dan mengelakkan kejatuhan masyarakat. Contoh yang ketiga iaitu dalam bidang sosial. Cabarannya, pengaruh globalisasi melemahkan identiti budaya. Isu kontemporarinya, remaja dan pelajar mudah terpengaruh dengan budaya asing melalui media sosial, hiburan, fashion dan gaya hidup sehingga nilai dan identiti budaya tempatan semakin tertinggi, iaitu dikaitkan dengan isu kontemporari pengaruh kelas sosial. Contohnya, seperti yang kita tahu, pelajar lebih gemar menonton rancangan luar negara, memakai fashion import dan bercakap dalam bahasa asing dalam kehidupan seharian, sehingga nilai tradisi dan bahasa ibunda kurang dipraktikkan. Seperti yang kita boleh lihat di sebelah kiri ini, minda orang muda dijajah budaya asing. Kepesatan teknologi hari ini memudahkan ancaman penjajahan dalam bentuk baharu, terutama pemikiran dan budaya. Menurut pensyarah Jabatan Antropologi dan Sosiologi Fakulti Sastra dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Dr. Hasinda Muhammad berkata, generasi muda terutamanya memang banyak menghabiskan masa dengan gadget dan juga internet. Maka, kemungkinan besar minda mereka akan dijajah anasir luar sehingga mempengaruhi gaya hidup dan pemikiran. Sekarang ini saya lihat trend anak muda sangat meminati budaya masyarakat Korea. Tidak kira sama ada gaya hidup, pakaian, makanan dan bahasa. Tingkah laku mereka juga sudah ke arah itu. Jadi ini yang dimaksudkan dengan penjajahan minda, katanya. Cadangan penyelesaiannya, Ibn Khaldun menekankan bahawa pendidikan harus relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Pendidikan yang tidak mempertahankan identiti budaya akan melemahkan peradaban. Hidayat 2019. Oleh itu, kandungan pendidikan perlu disesuaikan untuk melahirkan generasi yang mampu bersaing dalam dunia global tanpa kehilangan jati diri selari dengan garis pemikiran Sirajuddin ETAL 2023. Baiklah, dari segi bidang politik pula, jika dilihat pada zaman Ibn Khaldun sendiri, dunia Islam sedang berada pada fasa kemerosotan. Banyak kerajaan seperti Maghribi, Andalusia dan Timur Tengah berpecah akibat konflik politik. Dalam keadaan ini, golongan ilmuwan tidak lagi bebas. Ada yang menjadi terlalu bergantung kepada pemerintah untuk mendapatkan jawatan atau perlindungan yang menyebabkan mereka menulis pandangan untuk menyenangkan pemerintah, mengabaikan kebenaran, menjadikan ilmu sebagai alat memelihara kuasa dan tidak lagi berperanan sebagai penasihat yang jujur. Ibn Khaldun mengkritik fenomena ini dalam mukadimah dan menyatakan bahawa apabila ilmuwan hilang adab, hilang integriti dan tunduk kepada penguasa, maka tamadun akan mengalami keruntuhan ilmu dan moral. Jika dilihat, fenomena yang sama turut berlaku pada hari ini, cuma dalam bentuk yang lebih moden, di mana dalam sistem pendidikan moden, ideologi politik kadang-kadang menembusi pelbagai aspek dari segi pemilihan kurikulum, pelantikan pentadbiran sekolah, keputusan lembaga sekolah serta program kokurikulum. Sekolah bukan lagi semata-mata sebagai tempat pendidikan tetapi boleh menjadi medan ideologi. Ada keadaan di mana pihak sekolah atau pentadbiran menolak kepelbagaian pandangan semata-mata untuk mengekalkan kesetiaan politik tertentu. Keadaan ini menyebabkan kebebasan akademik terbatas, pendidikan menjadi berat sebelah dan pelajar tidak terdedah kepada pemikiran kritis. Ini sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan sebenar, di mana Ibn Khaldun menegaskan bahawa ilmu hanya berkembang jika ilmuwan bebas dan berintegriti. Oleh itu, penyelesaian yang paling utama ialah mengembalikan autonomi ilmuwan melalui sebuah majlis kurikulum bebas politik. Majlis ini harus terdiri daripada sarjana pendidikan, pakar bidang, ahli sosiologi, ahli sejarah dan profesional akademik yang benar-benar pakar. Mengikut pemikiran Ibn Khaldun, urusan ilmu mesti diserahkan kepada ahli al-kibrah, iaitu orang yang benar-benar berkelayakan, bukan ahli politik yang mempunyai agenda parti. Dan apabila kurikulum digubal oleh pakar, bukan oleh ideologi, barulah sistem pendidikan dapat melahirkan generasi yang berfikir, berintegriti dan bebas daripada pengaruh politik yang sempit.
Baiklah, saya lanjutkan perbincangan kita dalam bidang media pula, iaitu yang kedua, cabarannya hafalan tanpa pemahaman. Isu kontemporarinya, pelajar mudah terpengaruh dengan fakta ringkas dari media sosial ataupun video pendek tanpa memahami konteks sebenar, menyebabkan mereka cepat lupa maklumat dan sukar mengaplikasikannya. Isu ini dikaitkan dengan isu kontemporari objektiviti dan kebenaran. Contohnya, pelajar menonton video daripada aplikasi TikTok tentang Perang Dunia Kedua dan menghafal fakta ringkas seperti cara Amerika Syarikat mengalahkan Jepun. Tetapi, tidak memahami sebab atau akibat perang itu berlaku, lalu gagal menjawab soalan analisis sejarah. Cadangan penyelesaiannya, Ibnu Khaldun menolak verbalisme dan hafalan semata-mata kerana ia membebankan murid serta menghalang pembentukan malakah iaitu kemahiran sebenar. Beliau menegaskan bahawa pembelajaran perlu dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit sehingga pelajar memperoleh kefahaman dan keahlian. Hidayat 2019. Kita masuk ke contoh yang keempat iaitu dalam bidang hak asasi manusia. Cabarannya, penggunaan kekerasan dalam pengajaran. Isu kontemporarinya, sesetengah guru masih menegur atau menghukum murid secara kasar, membuat murid takut belajar. Dikaitkan dengan isu kontemporari hak untuk pendidikan dan kualiti pendidikan. Contohnya, seorang murid dikurung di bilik pagar besi. Seperti yang kita lihat di belah kiri ini, macam penjara, murid darjah 1 didakwa dikurung dalam bilik pagar besi atau kotak elektrik undang bahaya. Terdapat netizen yang berkata, Allahu Akbar, apa ni? Sampai kena kurang budak darjah 1 kat dalam pagar besi. Siap ada TNB punya box tu. Kot kalau budak tu buat main benda tu lagi, tak jadi apalah. Macam mana sekalipun, tu budak darjah 1. Cikgu janganlah ambil tindakan di luar batasan. Cadangan penyelesaiannya, Ibnu Khaldun mengkritik keras kaedah kasar dalam pendidikan kerana ia menghasilkan pelajar pemalas, pemurung, pendusta dan hilang keyakinan diri. Hidayat 2019. Oleh itu, pendekatan rahmah, psikologi, perkembangan dan motivasi positif perlu dilaksanakan seperti dicadangkan dalam artikel Sirajuddin ETAL 2023 agar suasana pembelajaran tidak menindas tetapi membina akal dan akhlak. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh yang kelima iaitu dalam bidang sosial. Cabarannya, jurang sosial akibat ketidaksamaan pendidikan. Isu kontemporarinya, masih wujud perbezaan peluang belajar antara pelajar bandar dan luar bandar atau antara sekolah awam dan swasta, menyebabkan kebolehan akademik dan akses peluang masa depan tidak sama, iaitu dikaitkan dalam keadilan sosial. Contohnya, pelajar di sekolah kampung tidak mempunyai komputer atau internet untuk belajar, manakala pelajar di bandar boleh akses bahan digital dan tutor tambahan, menyebabkan kemahiran dan pencapaian akademik berbeza. Seperti kita lihat di belah kiri ini, cabaran dan peluang anak-anak luar bandar bergelar mahasiswa. Selain faktor kewangan, kekurangan maklumat dan bimbingan awal mengenai laluan pendidikan tinggi turut menyebabkan ramai pelajar berbakat terlepas peluang ke universiti. Di bandar, pelajar mudah mendapat akses kepada seminar kerjaya, bimbingan akademik dan program universiti. Namun di beberapa kawasan seperti Bangkok, Sri Medan atau Pontian Selatan, kebanyakan pelajar hanya mengetahui tentang universiti melalui media sosial ataupun cerita rakan-rakan. Hal ini menunjukkan bahawa jurang maklumat antara bandar dan luar bandar masih ketara dan perlu ditangani secara berstruktur. Cadangan penyelesaiannya, melalui konsep asabiah, Ibnu Khaldun menekankan bahawa kekuatan sosial hanya terbina apabila seluruh anggota masyarakat memperoleh akses pendidikan yang sama. Kekurangan kemudahan dan peluang pendidikan menyebabkan masyarakat luar bandar miskin dari segi ilmu, lalu menghalang perkembangan generasi seterusnya. Hidayat 2019. Oleh itu, pengukuhan infrastruktur dan asas pendidikan yang setara perlu dilaksanakan agar jurang sosial dapat dirapatkan selari dengan pandangan Sirajuddin ETAL 2023. Seterusnya dalam bidang etika dalam sains pula, pada zaman Ibnu Khaldun, salah satu cabaran besar dalam pendidikan ialah keturunan dalam penyampaian ilmu. Jadi timbulnya satu isu iaitu pada zaman Ibnu Khaldun sendiri, yang mana ilmuwan meniru karya orang lain tanpa kefahaman hanya untuk mendapat kedudukan atau pengaruh. Ibnu Khaldun sendiri menegaskan dalam Al-Muqaddimah bahawa ilmu mesti difahami secara bertahap, dibina daripada asas kepada aplikasi dan bukan sekadar meniru atau menyalin. Dan apabila kita lihat pada era moden, kita berdepan cabaran yang hampir sama cuma dalam bentuk yang baru, iaitu algoritma. Ini berlaku apabila pelajar menyerahkan tugasan yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa proses pemikiran sendiri. Dalam konteks akademik dan masyarakat moden, AI yang digunakan tanpa etika boleh merosakkan integriti ilmiah, mengurangkan kemampuan kritikal pelajar serta menghasilkan generasi yang mengetahui hasil akhir tapi tidak memahami asas pemikirannya.
Untuk menangani masalah ini, satu pendekatan penting ialah model penilaian berperingkat dan berasaskan proses atau proses-based assessment. Pendekatan ini bukan menilai hasil akhir semata-mata tetapi menilai langkah-langkah perkembangan pemikiran pelajar itu sendiri. Kaedah ini termasuk penyerahan draft awal, nota penyelidikan, pertemingga, pembentangan lisan dan bukti penyuntingan. Setiap pelajar perlu menunjukkan jejak pemikiran sendiri, bukan sekadar jawapan akhir. Pendekatan ini sangat selari dengan pemikiran Ibn Khaldun, di mana Ibn Khaldun menegaskan bahawa ilmu mesti dipelajari secara bertahap. Proses itu lebih penting daripada hafalan semata-mata. Beliau juga menegur budaya menyalin tanpa memahami yang sama dengan algiarism pada hari ini. Dalam zamannya, beliau mengkritik ilmuwan yang mengambil idea orang lain tanpa kefahaman dan tanpa amanah ilmiah. Justru apabila kita menekankan penilaian berasaskan proses, sebenarnya kita sedang menghidupkan semula prinsip pendidikan Ibn Khaldun. Ilmu yang benar bukan terletak pada hasil tetapi pada perjalanan pemikiran dan kefahaman itu sendiri.